Skuad B19 tahun negara dijadualkan bertemu Thailand dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan yang bakal menentukan siapa yang bakal menjuarai kumpulan tersebut. Kedua-dua pasukan kini berada dalam kedudukan yang cukup selesa selepas mencatatkan 2 kemenangan berturut-turut. Thailand mempamerkan ketajaman serangan yang luar biasa dengan membelasah Brunei 9-0 dan menewaskan Singapura 4-0, meletakkan mereka di puncak kumpulan B dengan perbezaan jaringan yang besar. Malaysia juga tidak kurang hebatnya, memulakan kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Singapura, diikuti kemenangan meyakinkan 4-0 menentang Brunei. Pertembungan ini dianggap sebagai final awal bagi kumpulan B, dengan kedua-dua pasukan sudah mengumpul 6 mata. Perlawanan ini bukan sahaja menjadi penentuan untuk menduduki tempat pertama, malah amat penting bagi memastikan laluan yang lebih mudah ke peringkat separuh akhir. Bagi para peminat, jangan lepaskan aksi ini yang akan disiarkan oleh video pada Isnin ini jam 8 malam waktu Indonesia Barat.